Kalau tak apa kita jadualkan masa untuk berbincang. Saya ada satu perniagaan besar nak kerjasama dengan awak. Kita kongsi keuntungan sama-sama. Keuntungan kita kongsi sama. Nampaknya awak pernah cakap macam ni dengan Yunhan juga. Ingat tak? Kenapa kami tak jemput awak? Kita ni dah kenal lama, tak payahlah berada sangat. Tak payahlah. Oh, mari. Saya nak perkenalkan dengan penuh hormat. Ini anak kesayangan saya Li Hua. Hai. Kita dah jumpa. Kami tak minat dengan laman web gosip awak. Tapi saya dengar adik awak ada masalah. Apa kaitan dengan awak? Sebenarnya saya boleh tolong sikit. Saya boleh gunakan rangkaian saya dalam industri. Cuba sedaya upaya untuk selesaikan masalah ni. Tiada masalah, kita semua ni keluarga. Maaf, pertama. Kita bukan keluarga. Kedua, urusan keluarga saya urus sendiri. Ketiga, awak datang tanpa dijemput. Minum sendiri, maaf tak layan. Ayah mereka tak sambut awak pun. Tak nampak keranda tak jatuh air mata. Nanti ayah tunjuk macam mana mereka akan minta tolong saya. Jangan berasa. Jangan. Berasa. Jangan berasa. Betul ada orang nak terjun dari bumbung. Maaf. Maaf. Saya nak cakap sikit dengan mak saya. Okey. Sila duduk, maaf. Dapatkan tanah ni semua, terima kasih pada pengerusi. Dia kata dia nak teruskan. Budak perempuan ni mesti ada orang suruh, bukan senang. Mak, tadi saya nampak. Okey, tahu. Ini mesti Dr. Tang Yi, kan? Salam Mak Cik. Saya Tang Yi, gembira berkenalan. Nak cari masa untuk berbual panjang dengan awak. Jom makan malam sama-sama hari ni. Malam ni ada urusan kad hospital. Oh, tak apa, biarlah ikut nasib. Jehong Jiwan, kamu berdua tolong layan tetamu ya. Ini abang saya. Jehong Hai. Abang Si Hong Hai, saya selalu dengar Jiwan sebut pasal kamu. Jiwan juga selalu sebut dia puji kamu 100 markah. Dia suka berlebih-lebih. Baru tahu bila jumpa sebenarnya 200 markah. Memanglah Kiao Ir. Mari sini. Adik kita, Kiao Ir. Hai. Kami nak ke tandas. Maaf ya adik, saya malu. Jehong mak suruh kita berdua naik ke bumbung. Jiwan, kamu layan saja tak apa. Cik, tenanglah. Cik. Cik, tenanglah. Jangan terburu-buru, tenanglah, jangan terburu-buru, Cik. Jangan datang kalau tak saya terjun. Cik, jangan datang. Cik, tenang dulu. Saya nak Jigao jumpa saya dalam 15 minit. Kalau tak saya terjun. Baiklah, saya akan cari dia sekarang. Jangan buat benda bodoh. Pak Cik Huang, saya pergi cari Jigao. Awak tenangkan dia dulu. Mak, kalau Jigao tak datang pasti ada masalah, dia tak angkat telefon. Saya balik cari dia. Cuba rendah diri. Nak saya pergi? Tak payah awak tinggal teman Ma. Saya takut ada apa-apa berlaku. Abang saya ikut sama. Baiklah, mari pergi. Hei ayah, hei. Polis dan Jabatan Berita TV pun dah datang, hei. Bagus. Itu yang saya nak dengar. Hek hahau. Jigao, buka pintu. Jigao. Jigao, siapa tu? Awak dah buat hal lagi, cepat ikut saya balik ke syarikat. Mak dah marah saya semalaman, biar saya tidur lagi sikit. Jangan ganggu saya, tolonglah. Dia dah lari ke bumbung nak terjun. Polis dah tahu, cepat ikut saya balik ke syarikat. Kalau ada orang mati, awak tak boleh lari. Kalau dia nak mati, apa yang saya boleh buat untuk halang dia?
Mungkin masih ada harapan. Tiada harapan lagi, jangan ganggu aku. Sakit hati betul, buka pintu. Aku beri amaran, aku akan kira sampai 3 buka pintu sekarang. Kalau tidak aku akan telefon untuk bukukan akun bank kau. Hentikan semua kad kredit kau dan tarik 3 kertas port kau. Aku serius. 1, 2, 3. Aduh. Abang, perkara besar berlaku, kau masih boleh tidur, jangan pukul. Jangan pukul abang, pukul pun tak guna. Oh, rupanya kau dah balik, pasti kau yang fikirkan, cepat fikir. Pakai baju Harap kerjasama yang baik. Haha Ji-Wan. Aku tahu kau lebih faham daripada Jehong. Hari ini jangan ambil ringan. Jangan buat besar TG dan laman web besar dah sampai. Kalau aku yang urus lebih mudah selesaikan. Tapi mak kau tak terima kasih atas niat baik kau. Perkara ini kami boleh urus sendiri. Tak payah susahkan kau. Baiklah, anggap aku tak cakap apa-apa. Aku masih kesal untuk keluarga Chow. Kalau perkara ini terus berkembang. Perkara IPO Sinhanli kau mungkin tak jadi. Aku cakap sekali lagi, hal Sinhanli kami. Ahli keluarga Chow akan urus sendiri, maaf. Kau nampak tak suka orang ini. Dia namanya Yao Daming. Ayah aku mati sebab dia. Kenapa dia masih berani datang? Dia memang tak bermoral buat bisnes spekulasi. Dulu buat saham di Hong Kong. Tahun-tahun ini dia tukar buat laman web gosip. Hari-hari sebelum ini dia cari abang aku nak buat kumpulan kami melabur. Lepas itu abang aku hala dia. Jadi hari ini dia datang buat apa? Dia datang sendiri tanpa dijemput. Tengok dia, kau dah cakap macam tu. Dia masih tak mahu pergi, senyum-senyum saja. Nampak macam tunggu tengok cerita. Tunggu aku sebentar. Hello, oh baik. Kalau begitu aku tak balik hospital, bye. Yi cakap Yao Daming nampak tunggu sesuatu. Aku dah lama curiga tujuan dia datang hari ini. Sengaja tak peduli dia. Perkara ini mungkin dia yang buat hal. Kalau berlaku apa-apa macam mana? Musuh tak gerak, aku pun tak gerak. Weh. Mak kami sampai dah. Kami terus naik ke bumbung dari tempat letak kereta bawah tanah. Okey, saya datang sekarang. Tolong awasi Pak Cik tua ini Cik. Jika dah datang. Chow Gongzi. Akhirnya kau nak keluar juga. Ini hal suka sama suka, tak payah besar-besarkanlah. Marilah sini. Marilah sini biar saya peluk kau. Baik kau datang sini, saya peluk kau boleh tak? Marilah saya panggil kau datang. Cepatlah datang sini. Dah datang dah. Marilah sini, miau-miau, saya panggil kau datang. Tenanglah sikit, marilah sini boleh tak? Ai, cepat-cepat sana-sana. Cepat-cepat wei. Siapa suruh kau naik sini? Kami dari stesen TG. Kami ada hak untuk temu ramah. Berhenti semua, diam sekejap. Dengar saya cakap, cepat ambil gambar. Kau nak temu ramah boleh. Tapi kena laporkan dengan jujur dan benar. Bukan buat cerita palsu dan tipu. Cepat. Tak, kau datang jangan pegang saya. Jika setiap kali kau buat hal mesti macam ni. Ayo, dia kena penyakit dah. Jika kau nak mati ke? Asma kau kambuh lagi, bawa ubat tak? Gad, cepat bawa dia ke klinik. Kalau tak boleh mati orang. Jika mari. Cik, biar saya lalu. Cik pergi. Berhenti, jangan main-main. Jika sejak kecil ada asma pun tak tahu. Kau pun ada hubungan dengan dia. Kau ni perempuan macam mana sebenarnya? Lagi mengandung anak dia. Kau ada hubungan dengan lelaki yang kau tak kenal. Kau sendiri tak ada tanggungjawab ke?
Berhenti cakap dengan kau berhenti mak tinggi ni. Hati-hati. Jangan risau. Saya ada di sini sejam semalam. Saya tak takut, saya dah hidup lebih 60 tahun. Sekarang setiap hari adalah bonus, saya tak takut. Dia lain. Dia muda dan cantik. Betul nak terjun ke bawah. Jigau anak saya. Saya juga ada tanggungjawab jika dia buat salah. Semua wartawan yang baik ada di sini. Apa yang nak cakap jelas pada mereka. Sekarang beritahu semua orang. Betul ke mengandung? Kau betul belajar perubatan Cina ke macam mana tahu dia tak mengandung? Pengerusi Chow. Tolong lalu. Maaf, tolong lalu.